Ini vlog pertama aku lah. Aku adalah pengguna motor CF Moto 675 SR. Dalam vlog ni, vlog biasa-biasa, cerita pasal motor lah. Lebih kepada cerita pasal motor lah. Cerita pasal CF kan. Ramai orang pun tak tahu sangat lagi pasal CF ni. Ramai yang dah tahu pun semua tak tahu lebih detail lah kan. Kau nak tahu lebih detail, kalau macam korang nak tanya apa-apa soalan, korang nak tahu lebih lanjut yang aku tak jawab dekat dalam video ni lagi, korang komen je. Komen, like, jangan subscribe. Aku dah lock belum ni. Untuk pengetahuan korang, aku macam aku cakap tadi lah, aku ni pengguna CF Moto 675 SR, tapi dalam waktu sama aku juga penjual, pekerja lah untuk CF Moto. Aku memang kerja sebagai seller CF. Kenapa aku ambil motor CF? Aku pun memang main motor, so sebagai seller juga aku nak kena ada perspektif dari pengguna bila aku nak jual sesuatu ni. So bila orang bertanya tu, aku boleh bagi feedback yang lebih detail lah. Tak adalah main teka-teka, main agak-agak kan. So itu semua orang boleh buat. Semua orang boleh main teka-teka kan. Aku pakai motor ni dah nak masuk 4 bulan. Mileage aku dah 7,385 km. Agak cepat jugalah sebab aku pakai motor ni daily. Aku pakai daily, pulang balik kerja, hantar anak sekolah, beli barang, pergi ride, semua dengan satu motor ni je. Sebagai pengguna daily ni, aku nak cubalah nak tengok motor ni tahap dia macam mana, boleh pergi macam mana, apa dia punya maintenance, apa dia punya tear and wear. Aku pakai pakainya, macam tu lah. Tak adalah orang kata malam minggu je keluar, tidak. Aku pakai hari-hari. Okay guys, so far macam aku cerita tadi, mileage aku dah 7,000 lebih. So bagi pendapat aku lah, aku dah guna motor ni 3 bulan lebih. Aku dah pada hari ketiga aku dah tukar motor ni punya exhaust, full system exhaust, SP lah. Dan aku tak kira pun sehingga hari ni lagi. So far alhamdulillah tak ada apa, tak ada rasa loss power apa sangat lah. Cuma kalau korang cakap pasal minyak, minyak adalah, itu tak 50 tahun, itu kita je, itu yang kita. Kalau kau tengok itu adalah 450 SR Astar Racing Edition, limited edition lah. Dia ada berapa? 451 unit saja dalam dunia. Aku jual hari tu 2,200 tempat. So aku pengguna motor ni dah 3 bulan lebih dah punya diri. Aku dah bawa pergi Kirurin, aku dah bawa pergi Kuala Kubu Baru, aku dah bawa naik kecil 2 kali ke 3 kali dah. Siap mengejar lah dengan geng-geng motor lain. Dah pergi PTIC 2 kali, Melaka sekali. Tapi dekat Kuala Lumpur aku pergi Margono saja. Tu je lebih syok. Dan motor ni tak mengecewakan aku. Ni aku cerita daripada segi pengguna tau, bukan sebagai seller. Aku cerita sebagai pengguna. Aku pergi main dekat corner Kuala Lumpur 7-8 kali naik turun bukit. Kira 7-8 lap lah nak cerita. Memang alhamdulillah tak ada apa kata aku dah tahu ke kita overheat ke, tak ada dah. So far tak ada lagi. Isu minyak ikan kurang tu dulu masih awal-awal lah, yang masih kepek dulu. Tapi lepas saya kepek dan seterusnya tak ada lah, tak ada dengar update macam tu dah. Even though untuk motor sendiri pun tak ada.
aku tengok tak ada kecuali air ni, air coolant dia mengurang sikit lah selepas beberapa mileage, beberapa ribu mileage. Tapi dia dah perlu, so aku dah top up je lah, tapi tak ada apa lagi. Cuaca hari ni cantik, tapi tadi nampak macam nak hujan. Bila ada hujan, beberapa hari balik dulu masak. Aku dah tahu lah motor ni kan, standard tayar kilang dia bagi CST tau. Dia nama China lah, saya tu CST. Saya 18 belakang, 12 depan. Tapi kan tayar dia sedap gila man. Sumpah sedap juga. Medium soft compound, tengah medium, kiri kanan soft. Aku memang akan repeat tayar ni. Dan tayar ni tak mahal tau. Kalau korang tengok dekat online lah, beli online je ada jual ni. Kalau China je. Tapi memang serius tak mahal langsung. Masa aku tak mahal langsung tu taklah semahal tayar performance macam SUD tu, Rosofor semua benda tu lah kan. Yang korang tahu lah, yang tayar-tayar situ yang sedap. Kau tahu. Kalau tayar tu mungkin sebiji 700, 800 lah. Sebiji. Jadi baru 500. Aku macam serius lah. Kurang gitu. Tapi tayar dia memang dekat habis lah. Memang korang kena try sendiri lah. Bukan kalau korang pakai CF ke apa tak. Kalau korang memang main motor kan, kau try beli tayar ni, CST ni. Oh ya, ada kan. Korang kalau nak beli motor dengan aku pun boleh tau. Sempat lagi promo kan. Tak ada lah. Kalau korang nak datang jumpa aku, nak pakai motor, nak tengok motor di depan, bagi tahu je. Aku duduk di asrama je, tak jauh mana pun. So, kita jumpa lagi lah kot video seterusnya. Aku pun dah dekat sampai rumah dah ni. Okay, Assalamualaikum guys. Dan terima kasih kerana menonton. Bye.